sisi gelap kehidupan seorang K-pop idol yang ramai tak tahu. Industri K-pop sering dilihat sebagai dunia yang penuh dengan kemewahan, populariti dan kehidupan yang sempurna. Di atas pentas para idol tampil dengan pakaian cantik, tarian yang hebat dan senyuman yang sentiasa kelihatan ceria. Jutaan peminat di seluruh dunia mengidolakan mereka dan bercita-cita untuk menjadi seperti mereka. Tapi di sebalik cahaya pentas dan sorakan peminat terdapat satu realiti yang jauh lebih gelap dan ramai tak tahu. Perjalanan untuk menjadi seorang K-pop idol biasanya bermula sejak usia dari usia muda. Ramai remaja meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka untuk menjadi pelatih di syarikat hiburan besar di Seoul. Kehidupan sebagai pelatih bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka perlu menjalani latihan vokal, tarian, bahasa dan kecergasan selama berjam-jam setiap hari. Ada yang berlatih sehingga lewat malam tanpa jaminan akan berjaya dalam debut sebagai artis. Tekanan untuk menjadi sempurna menyebabkan ramai pelatih hidup dalam keadaan penat secara fizikal dan mental. Selain latihan yang ketat, ramai idol juga hidup di bawah kawalan syarikat hiburan. Jadual aktiviti harian mereka diatur sepenuhnya, termasuk cara berpakaian, berat badan, gaya rambut dan imej yang perlu ditunjukkan kepada peminat. Ada idol yang perlu menjalani diet ekstrim hanya untuk memenuhi standard kecantikan industri. Sesetengah idol hidup dalam ketakutan untuk melakukan kesilapan kecil kerana satu kontroversi sahaja boleh merosakkan kerjaya yang dibina selama bertahun-tahun dan dibuang dari syarikat. Apabila nama seseorang idol mula terkenal, tekanan hidup mereka menjadi lebih besar. Kehidupan peribadi mereka hampir tidak wujud kerana sentiasa diperhatikan oleh media dan peminat. Setiap pergerakan mereka boleh menjadi berita. Ada peminat yang terlampau obses sanggup ikut idol ke mana sahaja, malah cuba mendapatkan maklumat peribadi mereka. Situasi ini menyebabkan ramai idol hidup dalam tekanan dan kehilangan rasa privasi sebagai manusia biasa. Di sebalik populariti yang dimiliki, ramai idol sebenarnya mengalami hidup yang penuh kesunyian. Jadual kerja yang terlalu padat menyebabkan mereka kurang tidur dan jarang mempunyai masa untuk diri sendiri atau keluarga. Ada yang terpaksa bekerja tanpa henti dengan rakaman, latihan, persembahan dan perjalanan ke luar negara. Walaupun mereka tersenyum di depan kamera, ramai idol sebenarnya sedang bergelut dengan keletihan dan tekanan mental. Lebih menyedihkan, industri hiburan juga sering dikaitkan dengan masalah kesihatan mental dalam kalangan idol. Tekanan untuk sentiasa kelihatan sempurna, kritikan di media sosial dan harapan tinggi daripada peminat boleh memberi kesan besar kepada emosi mereka. Ada idol yang mengalami kemurungan, anxiety dan burnout, tetapi takut untuk bersuara kerana bimbang dianggap lemah atau tidak profesional. Dalam beberapa kes tragis, ada idol K-pop yang mengakhiri hidupnya sendiri akibat tekanan hidup yang terlalu berat. Selain itu, tidak semua idol menerima layanan yang adil daripada syarikat hiburan. Ada yang terikat dengan kontrak panjang yang ketat dan sukar keluar walaupun mereka tidak bahagia. Sesetengah kumpulan juga menghadapi masalah pembahagian keuntungan yang tidak seimbang. Walaupun nampak glamour di luar, ada idol yang sebenarnya tidak memperoleh sejumlah duit sebesar yang disangka oleh peminat. Namun begitu, ramai idol tetap terus bertahan kerana minat mereka terhadap muzik dan penghargaan terhadap peminat. Di sebalik segala kesukaran, mereka tetap berusaha memberikan persembahan terbaik di atas pentas. Ramai yang menyembunyikan kesedihan mereka demi memastikan peminat terus tersenyum. Ini menunjukkan bahawa kehidupan seorang K-pop idol bukan sekadar tentang populariti tetapi juga pengorbanan besar yang jarang diketahui orang luar. Kesimpulannya, dunia K-pop mempunyai dua sisi yang sangat berbeza. Di hadapan kamera, semuanya kelihatan indah dan penuh warna-warni. Tetapi di belakang kamera terdapat tekanan, pengorbanan dan perjuangan yang tidak semua orang mampu hadapi. Kisah kehidupan seorang K-pop idol mengingatkan kita bahawa populariti dan kemewahan tidak semestinya membawa kebahagiaan. Di sebalik gelaran idol, mereka juga hanyalah manusia biasa yang mempunyai emosi, ketakutan dan keinginan untuk hidup dengan tenang seperti orang lain. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka konten ini, jangan lupa subscribe dan share pada kawan-kawan.